Adakah RON95 punya rationalisation ni menghukum golongan yang berpendapatan tinggi semata-mata nak jaga bajet negara? Okey, kalau nak katakan T15 dulu kita ada, ia ada satu statistik lah, masa saya ingat Teguh Zafrul juga. Dia kata bila kita laksanakan subsidi pukal tu, sebenarnya ada Budi 95 ni, sebenarnya yang mendapat manfaat daripada tu adalah T20. Yang paling banyak? Paling banyak sebab dia banyak kereta, dia berkemampuan, dia bukan satu kereta, ada berbagai kereta dan dia pun dalam household pun ramai yang pakai kereta dan sebagainya. Maka kerajaan memperkenalkan Budi 95 yang pada awalnya semua orang tekan kata ada T15. T15 ni makna apa? Top 15 of the population, pendapatan tinggi di-excludekan. Tetapi kerajaan mungkin tukar arah. Dia kata daripada kita buat itu mencari dan sebagainya, kita why not kita buat satu pukul rata yang lebih fair. Maknanya bagi 300 liter pada semua orang. Kalau T15 tu mempunyai makan lebih daripada 300 liter, dia bayar lebih lah. Dia tak ada nak pakai, mungkin pakai sebelah, mungkin biasanya mungkin 600 liter ke 700 liter ke, dia bayar lah extra. Dia lebih fair lah. Untuk pula golongan yang mesti B40, mungkin dia ada motosikal. Mungkin sebulan mungkin 100 liter kot. Paling tinggi pun atau 150 liter kan. Okey lah, harga dia beli RM1.99. Kan? Jadi secara langsung kalau kita tengok, jadi bukanlah kita nak menghukum T50, tapi bersesuaian lah. Dan saya suka pakai benda ni untuk bagi analogi, Faiz, kepada GST. GST, okay. Macam tu juga GST. Kalau you mampu berbelanja lebih, bayarlah GST lebih. Kalau kurang, cuma dari segi aspek tu Budi 95 petrol 300 liter tu lah.